Semalam saya dapat panggilan telefon. Semalam hari Jumaat. Tuan Rafiq, nama saya Dedi. Siapa ni? Apa jadi? Suami saya Reza Iskandar kena tahan dengan polis. Diorang ketuk-ketuk pintu, panggil nak ambil bahagian D9. D9, suami you terlibat apa? Tak ada, dia buat TikTok je. Suami you kerja apa? Dia ada kedai western food, YB. Dia buat TikTok apa? Tu, dia buat TikTok pasal General Rangsi Kitiansah. Dia cakap apa? Dia cakap Anwar penipu. Anwar penipu sebab baru Thailand tahu. Rakyat di Malaysia dah tahu lama dah. Orang Thailand baru tahu dia penipu. Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan, kritiklah, saya tak kisah. Yelah, kritik kena tangkap. Akta Hasutan 1948. Ni saya nak bagi tahu kepada kerajaan lah. Khususnya kepada 3 orang. Pertama, kepada Perdana Menteri, Presiden PKR. Kedua, kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Menteri Komunikasi. Dia pun daripada PKR. Hanya kerana Anwar Ibrahim Presiden PKR, kalau tak tahan Presiden tu dikutuk, mintalah Presiden sendiri buat laporan polis. Yang kumpul Angkatan Muda Keadilan ramai-ramai macam budak sekolah buat laporan polis ni, kenapa? Kenapa salah gunakan penguatkuasaan? Akta Hasutan 1948, kecenderungan menghasut bermaksud menimbulkan rasa tak puas hati, rasa benci, rasa marah, rasa tak suka kepada Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, menggulingkan kerajaan secara tidak sah atau dengan cara yang salah. Bukannya menimbulkan kebencian kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri tak puas hati, pergilah saman sivil. Yang salah gunakan agensi ni kenapa? Sebab dia nak menimbulkan rasa takut dan intimidasi kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak bercakap. Bila kita tidak bercakap, tidak buat kenyataan, tidak protes, tidak kritik, maka rasa macam semua okey je.